Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebut tadi bahawa aurat seorang wanita di hadapan lelaki ajnabi adalah seluruh tubuh kecuali muka dan pergelengan tangan, sama sebagaimana aurat wanita di dalam solat. Dalam solat dua ni je yang boleh dedahkan. Selain daripada itu, kalau terdedah batal solat. Maka itulah dia had aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi. Adapun aurat wanita pada yang mahram dengannya akan dibincangkan dalam tajuk menampakkan perhiasan diri secara keseluruhan. Adapun aurat seorang wanita di hadapan lelaki mahram, ataupun wanita mahram, ataupun sesama wanita, dia akan dibincangkan dalam bab menampakkan perhiasan diri. Nanti kita akan jumpa topik ni lah. Cuma saya dah sebut tadi secara tak langsung, perbahasan ulama khususnya dalam mazhab kita, orang perempuan di hadapan mahram dia, lelaki dan perempuan, adalah antara pusat hingga lutut dengan syarat terjaga dan terpelihara daripada fitnah. Begitu juga kalau di hadapan wanita muslimah, sama, dia punya kadar aurat iaitu antara pusat hingga lutut. Syarat tadi itulah aman daripada fitnah. Cuma hari ini memang takkan aman lah daripada fitnah kalau hanya ditutup dengan kadar itu. Adapun seorang wanita auratnya di hadapan wanita kafir, khilaf. Ada berpendapat sama macam wanita muslimah juga, iaitu antara pusat hingga lutut. Dan pandangan dalam mazhab kita ialah apa? Seluruh tubuh kecuali muka dan pergelengan tangan. Cuma dalam bab ni selalu soalan timbul, orang tanya, terutamanya pelajar-pelajar universiti lah, dan juga mereka yang duduk menyewa serumah dengan rakan-rakan yang non-muslim. Contoh duduk asrama, pihak universiti tetapkan wanita muslimah ni duduk dengan wanita non-muslim. Takkan duduk dalam bilik tidur pun nak kena pakai tudung tutup tinggal muka dengan pergelangan tangan. Payah tak tuan-tuan? Payah pula. Dia jadi membebankan dan menyulitkan. Maka pada waktu itu boleh tak dia bertaklid dengan mazhab yang kata seorang wanita di hadapan non-muslim tadi, perempuan non-muslim tu ialah antara pusat hingga lutut? Boleh, sekiranya wujud keperluan. Dengan maksud apa? Depan perempuan non-muslim tadi, pakailah pakaian sopan, makna t-shirt lengan panjang walaupun tak nak pakai tudung. Pakailah seluar yang besar, yang labuh, yang bukan ketat dan menampakkan bentuk ataupun warna kulit. Walaupun tak nak pakai tudung, boleh. Sebab kalau nak pegang pandangan yang kata di hadapan wanita non-muslim kena tutup seluruh tubuh, dia jadi membebankan pula bila mana mereka tadi duduk sebilik ataupun serumah, mana ada keperluan untuk bertaklid dengan pandangan yang satu lagi. Itu berkenaan dengan seorang wanita auratnya di hadapan wanita yang kafir, berlaku khilaf. Apa yang tidak diharuskan memandang kepada aurat, maka tidak juga diharuskan menyentuhnya dengan tangan atau menyentuh dengan badan. Jadi perkara yang haram kita lihat, yakni aurat yang dilarang kita melihat pada dia, maka haram juga dan dilarang juga menyentuhnya, sama ada dengan tangan ataupun dengan badan. Dia tak sentuh dengan tangan, tapi dia pergi sandar pada anggota aurat orang lain, maka dan sebagainya, maka dilarang. Bukan maknanya yang tak aurat tadi boleh sentuh, tetap dilarang juga. Contoh muka perempuan bukan aurat di hadapan lelaki ajnabi, boleh tak saja-saja nak disentuh? Tak boleh juga, tetap hukumnya haram. Maka yang aurat lebih-lebih lagi dilarang. Semua yang telah disebutkan pengharamannya dari aurat itu, sama ada memandang atau menyentuhnya, disyaratkan tanpa keperluan atau darurat yang dikira perlu. Yang dimaksud larangan menyentuh ataupun sama ada menyentuh dengan tangan ataupun badan pada aurat tadi, yang dilarang ni ketika tidak ada sebab, ketika tidak ada keperluan. Kalau tuan-tuan tengah duduk beratur ramai-ramai dekat LRT dan sebagainya, duduk bertolak-bertolak, tersentuh, kadang-kadang siku terkena badan perempuan dan sebagainya, yang perempuan tersentuh lelaki dan sebagainya, bukan sengaja, maka itu tak termasuk dalam larangan, itu dimaafkan. Ataupun bila wujud darurat, maka dikecualikan daripada larangan, ataupun ada keperluan, dikecualikan daripada larangan. Tetapi jika ada keperluan, ini kata, jika ada keperluannya seperti sebab perubatan, pertolongan cemas dan sebagainya,
maka gugur pengharaman ke atasnya. Tapi kalau ada sebab, contoh darurat nak berubat, tak ada doktor, contoh wanita lah, biasanya waktu beranak kan? Maknanya larangan tadi bukan hanya kepada lelaki. Kadang-kadang nak doktor perempuan, sebab apa? Kalau doktor lelaki nanti nampak aurat. Doktor perempuan pun sama juga sebenarnya, tak boleh juga sentuh aurat, cuma kurang mudarat dia berbanding dengan orang lelaki. Tapi boleh tak waktu tu, waktu beranak, waktu kita berubat dan sebagainya, disentuh oleh doktor berlainan jantina contohnya? Boleh, sekiranya sebab perubatan dan tidak ada pilihan yang lain. Hari ni kita banyak pergi hospital kerajaan lah. Mana nak ada duit pergi hospital swasta dan sebagainya. Jadi tak boleh lah nak pilih tuan-tuan. Kadang-kadang yang rawat kita, kita lelaki, doktor perempuan. Kadang-kadang kita perempuan yang rawat kita, doktor lelaki. Nak buat macam mana? Tak boleh nak dielakkan. Maka dimaafkan pada syarak. Kerana apa? Ada sebab, ada darurat. Begitu juga pertolongan cemas. Ada perempuan lemas, kita lalu, biarlah nanti aku nak selamat. Macam mana nak sentuh, tak boleh, haram. Kita biar dia mati, boleh tak? Tak, wajib kita kena selamatkan dia. Ataupun ada lelaki lemas, perempuan lalu, oh kesiannya lelaki tu lemas, tak tiba berenang. Nak tolong dia, tak boleh tak kita sentuh dan sangat. Boleh tak tolong? Boleh. Ada perempuan pensan, tak ada orang, semua yang duduk kat situ lelaki, perlu berikan apa dipanggil apa? CPR untuk bantu dia. Terpaksa, maka silakan, dengan syarat aman daripada fitnah dan syahwat. Tapi kalau nampak perempuan pensan berebut-rebut semua nak bagi CPR, tak boleh lah. Ini ada sebab lain lah ni. Contoh, ataupun ada lelaki seorang pensan kampung tu, yang lain semua perempuan, pakai berebut-rebut, macam makcik kan, saya nak CPR. Tu tak boleh lah. Sebab apa? Ada syahwat. Tapi kalau pertolongan cemas tadi dengan tujuan niat nak menolong dan membantu, menyelamatkan nyawa dan sebagainya, maka dibenarkan oleh syarak, terangkat pengharaman tersebut. Apa yang dibolehkan memandang itu dengan syarat aman dari fitnah dan terhindar dari nafsu syahwat. Jadi kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan kecemasan, terangkat pengharaman tadi, tetap dia ada syarat, iaitu apa? Terhindar dari nafsu syahwat. Maknanya niat orang yang nak tolong ni, macam saya sebut tadi lah kan, bila ada perempuan pensan, yang ada kat situ ada lelaki je, tak ada perempuan. Maknanya kalau ada 3 orang, 2 orang tadi bernafsu syahwat, seorang je memang niat nak tolong, maka yang niat nak tolong tu je dibenarkan. Yang 2 lagi tak dibenarkan. Walaupun zahirnya kita kata dia nak tolong, tapi sebenarnya dalam hati dia tu ada tujuan dan niat yang lain, maka tetap haram. Walaupun zahir kita nampak dia nak tolong, tapi di sisi Allah dicatat dosa. Sebab apa? Tujuan dia tadi adalah adanya nafsu syahwat. Maknanya syarat tetap mesti terhindar daripada nafsu syahwat. Apabila terdapat salah satu dari faktor tersebut, akan terangkatlah keharusannya untuk mengelakkan timbul bahaya. Jadi dia kata, kalau keadaan darurat sekalipun, kecemasan sekalipun, tapi ada salah satu dari 2 perkara tadi, iaitu apa dia? Wujudnya tidak aman daripada fitnah, ataupun wujudnya nafsu syahwat, tetap dianggap haram, tetap tidak dibenarkan. Maknanya syaratnya, walau bila wujud darurat, kecemasan, mesti hilang kedua-dua sebab tadi, iaitu apa dia? Terhindar daripada fitnah, yakni aman daripada fitnah. Yang kedua, tidak ada timbulnya rasa syahwat. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar itu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang berkenaan dengan topik batas dan had melihat lelaki atau wanita. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini bermanfaat buat diri saya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan, silakan. Silakan. Kenapa Nabi Muhammad ada sallallahu alaihi wasallam, Nabi lain tak ada alaihi salam? Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa kita ada sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi lain alaihi salam, betul tak? Sebab apa? Sebab Allah sendiri dia berselawat ke atas Nabi. Sallu ala Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini antara keutamaan Nabi. Selain pada didoakan dengan kesejahteraan, dia juga didoakan dengan selawat oleh Allah dan para malaikat, serta diperintah pada orang beriman. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Kan? Barang siapa yang selawat ke atas 10 sekali, maka Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat jadi 10 kali. Maka sebab itu untuk Nabi special.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang bagi lah. Ya, benda tu Allah sendiri yang perintahkan. Sebab itu gelaran itu diberi pada Nabi. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Allah. Satu lagi tu, kalau macam naik air, dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita pandang tangan. Kita angkat tadi tu, tujuan dia. Dia dapat sunnah. Itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i itu adalah sunnah. Pandang tangan. Ya, kerana ada dalam hadis yang memandang kepada jari tu. Itu dalam mazhab Syafi'i sunat. Sunat memandang kepada jari saat kita mengangkat tasyahud tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, sunat tengok jari. Waktu selain daripada itu, sunat tengok tempat sujud. Kecuali waktu tasyahud sahaja yang sunat lihat kepada jari yang diangkat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak pandang tak ada apa pun, tak memberi kesan pun pada solat, tetap sah. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Wallah. Dalam mazhab Syafi'i dianggap sunat. Ada lagi soalan? Masuk. Macam hukum yang tadi aurat-aurat tadi, dia terpakai tak? Macam kalau kita dengar orang menyanyi, tengok cerita-cerita, konsert ke, terpakai tak hukum macam tu? Okay. Tadi saya ada sebut berkenaan dengan suara dia bukan aurat, tapi suara dia adalah punca kepada fitnah. Jadi kalau yang menyanyi tadi dia tutup aurat elok, dia menyanyi. Dan yang menyanyi jadi contoh, tak kira lelaki ataupun perempuan. Kita dah sebut, tetap ada larangan daripada agama melunakkan suara, memerdukan suara di hadapan jantina yang berbeza, yang ajnabi. Kerana apa? Kadang-kadang bukan suara wanita sahaja mampu menimbulkan syahwat orang lelaki, kadang-kadang suara lelaki juga mampu menimbulkan syahwat wanita. Maka dalam keadaan sebegini juga syarak melarang perbuatan tersebut. Sebab itu kalau kita tengok dulu, hatta dalam bab musabaqah Al-Quran pun di Kelantan ketika kehidupan almarhum arwah Tok Buni Aziz, pada waktu itu peserta wanita tak dibenarkan menyertai walaupun pertandingan Al-Quran musabaqah. Kenapa? Bila dipertandingkan, maka yang mendengar tadi bukan sekadar daripada kalangan wanita, bahkan orang lelaki juga. Jadi bila nak taranum, baca Quran dan sebagainya, tuan, kena merdukan suara tak? Kena tak? Mana ada orang buat persembahan nasyid ataupun musabaqah Al-Quran dia kena burukkan suara, ataupun kita kata apa, sumbangkan suara, tak? Dia mesti lunak. Bila lunak di situ akan ada hati-hati manusia yang mempunyai penyakit ni akan timbul syahwat dan sebagainya. Maka dilarang juga. Sebab itu yang terbaik kalau orang perempuan nak bermusabaqah boleh, tapi sesama perempuan. Kalau orang lelaki kurang sikit dia punya mudarat, dibenarkan. Untuk perempuan lebih-lebih lagi dilarang. Begitu juga apatah lagi kalau nyanyian dan sebagainya, maka lebih-lebih lagi lah dilarang bagi wanita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Cerita. Kita tengok filem. Kita tengok filem, cerita dan sebagainya. Maka dalam hal ini ada perbahasan ulama, iaitu apa dia, dikiaskan kalau zaman dulu, apakah hukum seseorang yang melihat ada wanita contoh di belakang dia yang mendedahkan aurat, dia tak tengok secara langsung, dia tengok daripada air tadi. Contoh kita tengok air, kita nampak dia kan, kita tengok perempuan tadi, kita tak tengok dia tapi kita tengok dalam air. Cantik juga perempuan kat belakang aku ni kan, contoh. Dia tak tengok secara langsung, tapi dia lihat di dalam air. Ataupun mungkin kalau hari ni dalam pantulan cermin, perempuan kat belakang tak tutup aurat, kita tak tengok dia, kita tengok kat cermin, nampaklah dia tadi. Maka ulama bahas hukumnya berbeza dengan melihat secara langsung. Kalau melihat secara langsung, sama ada wujudnya syahwat ataupun tidak, maka disepakati haram. Adapun yang melihat melalui wasilah tadi, melalui air, melalui gambar, hari ini TV dan sebagainya, ialah mana ada filem-filem TV hari ini yang perempuan tak buka aurat, memang confirm buka aurat lah. Kadang-kadang cerita Cina, kungfu dan sebagainya, kita peminat kungfu, tengoklah. Kadang-kadang ada perempuan tak terdedah rambut dan sebagainya. Maka sebahagian ulama disebut, sekiranya melihat tadi bukan pada aurat-aurat yang berat, seperti buah dada, kemaluan dan sebagainya, paha dan sebagainya, dan tidak adanya timbul unsur syahwat, maka dibolehkan sebahagian ulama. Tapi yang lebih selamat elakkan. Cuma saya sebut hari ini memang tak dapat dielakkan, tuan-tuan. Jadi boleh dengan syarat bukanlah pendedahan aurat tadi yang melampau dan tidak wujudnya, tidak adanya, kita kata timbulnya unsur syahwat, maka dibolehkan menurut pandangan sebahagian ulama. Mereka kiaskan kepada
melihat wanita, bayang-bayang wanita di dalam air dan sebagainya. Wallah. Ya, ada lagi soalan? Tak ada. Cukuplah sekadar itu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan tuan-tuan kita halal dan haram berkaitan dengan mata dan aurat ya. Mata kalau tuan-tuan tengok perempuan janganlah jatuh kalau mata, tapi jangan gelap lah, malah gua perempuan lah sama lah. Boleh lah. Jadi sama-sama adakan pandangan jauh sana ya.